Nak berjalan pun payah lekat kok kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, datuk datin. Mari bersihkan jiwa dengan bersihkan harta, dengan memperbanyakkan infak bagi membina tapak baru yang saya tunjuk di belakang saya ni, yang saya sedang berdiri ni. Tapak pembinaan tempat membasuh bagi kegunaan pelajar Pondok Rehab Abadah. Jadi mari sama-sama sumbang, bersihkan jiwa dengan bersihkan harta. Keluarkan, bagi mengeluarkan daripada jiwa kita segala jenis perangai-perangai kedekut, yang mana perangai tersebut tidak memberi manfaat langsung di dunia dan di akhirat. Jiwa, perangai bakhil yang ada dalam jiwa kita, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi. Jadi tapak ni kita akan bangunkan bagi keselesaan kepada seluruh pelajar dan seluruh sahabat yang datang tu gunakan tempat ni dengan menuntut ilmu. Sebut dekat tuan-tuan bahawasanya takkan jadi manfaat harta yang disimpan di dalam bank, harta yang disimpan berlungguk-lungguk di rumah, tapi hanya menjadi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang diinfakkan bagi membaik, bagi kegunaan seluruh umat Islam. Saya menyeru dan mengajak tuan-tuan dan puan-puan bagi mengimarahkan dengan menginfak. Untuk infak, sila tekan link di bio, sila tekan nombor akaun yang tertera ataupun boleh melalui QR yang tertera.